Okay guys, assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak share resepi ayam petai. First ayam, kita potong ayam dulu. Okay, kemudian kita basuh. Sekarang kita perasakan ayam ni dengan garam, kemudian black pepper, kemudian perasa sikit, kemudian kita gaul. Kita gaul ayam ni sehingga dia sebati lah. Ni ayam ni memang simple lah masak macam ni. Kalau korang kat rumah tu tak tahu nak masak apa, korang boleh cuba lah cara macam ni. Okay, kita gaul dulu. Sambil tu kita panaskan minyak lah. Okey. Bila minyak dah panas, baru kita goreng ayam. Tak sebelum ni tak boleh taruh. Goreng macam ni je. Okey, kita goreng ayam ni. Agak garing sikit. Guys, apabila ayam kita dah garing macam ni, macam ni. Boleh kita angkat. First, bawang putih kita tumis dia dulu. Tumis sekejap. Kita masukkan cili kisar sikit. Kita tumis dulu. Masukkan sos cili, sos tiram. Kita tumis lagi dia sekejap. Kita masukkan kicap manis. Dia gula sikit, aji sikit, kita sotong. Jadi kita kacau. Masukkan ayam. Kemudian cili padi, petai, daun limau. Kita godak lagi dia, kita gaul lagi guys. Oke, siap. Mantap nih guys, bau dia pun dah menyediakan dah. Oke guys, inilah dia ayam petai cili. Korang cuba dekat rumah ya. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.